anda fikir anda baru nak kenal AI sebab baru mula guna ChatGPT. Salah. Anda dah lama hidup dengan bantuan AI ni, dah bertahun-tahun lamanya. Cuma dia tak pernah perkenalkan diri dia sebagai AI. Ada dua jenis AI. Pertama, yang brand name dia adalah AI, seperti ChatGPT, Claude, Gemini dan sebagainya. AI yang anda berbual dengan dia. Yang kedua, silent AI. Ia tak ada muka, tak ada nama, tapi dia bekerja setiap hari untuk anda. App seperti Maps yang pilih jalan, Spotify yang pilih lagu, Shopee yang susun ranking produk anda, bank detect transaksi pelik, semua itu adalah AI. Beza dia satu je, siapa yang pegang kawalan. Silent AI pilih penyelesaian untuk anda. Manakala brand name AI seperti ChatGPT bagi anda peluang untuk membuat pilihan yang mana penyelesaian terbaik untuk permasalahan anda. Itu sahaja yang berbeza. Full framework dalam episod 5, link di bio.